50 bilion sebulan. Banyak tu. Kalau subsidi kerajaan bagi minyak RON 95 kan, yang 50 bilion tu bagi dekat rakyat, boleh banyak lah tu. Tapi tu lah, rakyat nak harga minyak murah, terpaksa lah kerajaan turunkan sampai 50 bilion sebulan. Kalau 50 bilion tu kan, buat hospital baru ke, buat sekolah baru, buat bangunan baru kan, buat projek, boleh juga yang orang rakyat-rakyat ni bagi dapat. Kalau 50 bilion tu cuma untuk minyak ya kan, Pak Teh rasa tak berbaloi lah. Hampa fikir sendiri lah. Ada juga mangkuk-mangkuk mana duk komen kan, kalau tak mampu nak handle minyak ni, sila letak jawatan. Hang tengok mana wakil-wakil Perdana Menteri dekat yang boleh jadi Perdana Menteri mana. Hang tunjuk kat Pak Teh tengok. Kalau hang rasa hang PMX dah susun elok dah kan, harga duit Malaysia ni paling kukuh dekat Asia ni, paling tinggi, paling padu. Mana nak cari PM macam ni, PMX? Tak ada Tak ada yang boleh challenge dia, Pak Teh Shah. Minyak ni dia ikut pasaran antarabangsa kan. Kalau nak turun kan mana boleh. Dah harga pasaran antarabangsa macam tu, terpaksa kan naikkan harga minyak. Malaysia ni memanglah buat minyak kan. Ada ladang-ladang minyak Malaysia ni. Kalau pakai minyak Malaysia ni rugi lah, sebab harga dia lagi tinggi boleh jual kan. Kita beli minyak dekat Iran tu, harga pun murah. Pak Teh pun heran dengan nampak ni. Apalah hampa susah sangat nak sokong PMX ni. Bantuan banyak dia bagi, SARA dia bagi, semua bagi kan. Harga minyak ni harga pasaran, bukan salahkan PMX. Dia pun terpaksa ikut ya. Padahal 5 bilion satu bulan tu untuk rakyat ya. Kalau 5 bilion tu kan bagi pembangunan buat jabatan lagi padu. Rakyat kita ni manja sangat.